Tapi yang time frame lagi besar, lagi power lah dia berhenti besar. Kau faham tak maksud aku? Kalau dia saat, dia tetap valid. Tapi 30 saat kenalah respect yang seminit. Sama juga orang 1 saat, kenalah dengar cakap orang 30 saat. Betul tak betul? Betul. Itu yang kena faham. SNR ni wujud di mana-mana. Nah sekarang aku cerita M1 je, tak payah cerita M5. M1 pun gagap, jangan cerita M5. Ini SNR dia. Ni kan? Itu je kau tahu. Lain? Lain tak tahu. Sini pun SNR juga ni. Bawah ni, atas ni. Dulu kau belajar mana ni? Sebelum JBK. Tak belajar. Kosong. Kalau macam tu senang. SNR macam ni dulu. Ada. Ni kan? Dia support. Satu. Maksudnya ni support. Okay? Satu support satu. Wah dia tu. Lepas tu dia naik. Bila dia naik, maksudnya dia tak lepas, dia mewujudkan resisten. Betul. Jadi dia turun lah. Dia turun, dia membentuk SNR baru dah. Kenapa bentuk SNR baru kat sini? Sebab dia gagal pergi bawah. Okey. Patutnya dia cari bawah ni. Betul. Dia gagal, wujudnya SNR baru. Okey. Maksudnya dia akan retest balik. Retest ni dia pecahkan resisten ni, terbentuklah resisten baru. Betul? Jadi ulang proses yang sama. Sebenarnya dia turun ni nak pergi sini. Tapi gagal. Maksudnya dia buat support yang baru. Berulang samalah sampai ujung. Ini cerita SNR. Ini Mahir. Jadi senang je. Kalau SNR kau nampak ni menaik, maksudnya dia nak naik nak turun. Nak naik. Kalau waktu kau lukis ni kau nampak dia menurun, dia nak turun. Tak. Ini formula motif. Dia tak peduli SNR lepas tu. Bila dia dah masuk. Nampak senang kan? Tapi bila dalam position, engkau abaikan SNR. Banyak orang. Dia start mengamalkan budaya mengharap. Hope analysis. Betul tak betul? Betul. Sebab dia dah salah masuk tapi dia tak nak cut loss. Okey, betul. Betul tak betul? Betul. Di situ nombor 1 SNR. Nombor 2 baru masuk ke Emma. Emma ni cerita apa pula ni? Dia cerita kat Emma Mak Imbom ke cerita apa? Emma tetik apa semua lah. Apa benda tu Emma tu? Aduh. Putih warna apa Emma apa? Emma 9. Merah? 50. Biru? Emma 200. Kalau BTC boleh pakai 300. Kalau saham 200. BTC Gold boleh pakai 300. Sebab dia laju. Okey, tapi apa lambang dia tu 950, 200 tu semua apa lambang tu sebenarnya? Putih merah biru tu nak tunjuk apa? Putih merah biru. Ni daripada macang jauh ni. Main. Nama apa? Alif. Ada ni pun orang panggil. Dia nak tunjukkan trend ni. Kena faham Dia nak tunjukkan trend. Paling penting. Maksudnya apa? Kalau Emma merah dengan Emma putih ni bawah daripada Emma ni, trend menurun. Dia senang je. Kalau putih merah biru ke atas dia menaik Putih merah biru. Putih merah biru. Ini yang kita panggil Emma tertib. Dekat sini sudut ni. Putih merah biru. Kalau dia terbalik macam ni, putih merah biru ke bawah, Emma tertib ke bawah. Faham Untuk short. Di sini yang kita tahu trend. Bila putih berada dalam merah biru, kita panggil apa? Dalam kanda. Jangan trade. Tak payah trade dalam kanda. No trade. Sebab apa? Buy pun betul, sell pun betul. Dia akan jadi pening. Faham Dia sampai merah, dia kena tendang. Sampai biru, dia kena tendang balik. Biar dia terlepas sana atau terlepas bawah. Baru trade. Kau report pun tak nampak apa benda kau. Faham. Kau balik nanti aku tak tahu report. Report dia celup je. Celup salah betul tu cerita kemudian. Modal kau apa? Saya report. Report tu tak lah. Tapi saya modal kau berapa? RM10 je saya buat lah. Entah. Dia dah advantage. Dia dah trade. Dia sebelum man jadi Masalah pun dia dah pakai advantage. Otai ni.
Ini level otai. Mana otak je ke? Fikir apa? Dia JBK 7. 7. Dia lagi otai daripada korang semua. Kita betul. Tapi dia tak datang kan, sayang tu. Oh, tak datang. Ah. Pernah datang ni first time kau datang. Ah. Okey. Entah apa sebab tak datang lah. Kartun lah semua. Jauh dulu. Tak, JBK Kelantan patutnya kau buat perjumpaan sebulan sekali ke? Ngeteh mana-mana. Ada grup tu tapi tak ada sunyi je. Kan ada grup tu kan? Ada. Pergi dah, ajak. Tapi tak ada Dia sunyi. kena orang mulakan. Seorang dah mulakan, nanti ada lah ikut. Dia Melayu ni perangai macam ni tu. Dia nak kau tengok, dia suka tengok dulu. Ya, betul. Betul tak? Kau jalan dulu. Kita kena macam tu. Jadi kalau kau istiqamah tiap-tiap minggu kau ngeteh, lama-lama mesti ada seorang kan je. Okey, Emma faham ya? Faham. Okey. Sekarang ni sini. Sebenarnya Emma ni dia SNR dynamic. Dia pun SNR. Tapi SNR bergerak. Faham? Maksudnya kalau dia kena kat biru ni, dia terhalang. Kesan tak? Okey. Dia kena kat merah pun dia terhalang. Sebab dia SNR yang bergerak. Tadi yang kau lukis tu SNR statik. Yang budak korek banyak pakai. SNR pada CS. Betul? Okay, sekarang mesti dia. Dia nak double pula. Oh, yang ni dah steril macam yang ni. Dah Mana? lepas biru. Mana? Engkau nampak dia lepas. M5 setuju lah. Oh, kita Dia tengok sini dia menteri memang. besar kena faham. Oh. Yang kau tengok ni ketua kampung. Okey, faham. Kalau menteri besar cakap tak boleh lepas, jangan harap. Turunlah balik dia. Oh, mana apa ni? SNR di M5 ni tak lepas. Lagi dah kuat. Okey. Okay. MCD cerita apa pula? MCD. MCD cerita apa pula? MCD cerita apa pula? MCD paling penting. Okey. Bagi aku, indikator dalam beribu indikator yang ada dalam dunia ni, bagi aku MCD paling penting. Tak ada dia memang jam. Okay, MACD kalau macam ni, atas kosong, ini kita panggil bull area. Okey. Bawah kosong, kita panggil bear area. Okay? Okey. Jadi, line kosong ni sebenarnya MA50. Ni, merah ni. Terus aku warna sama. Banyak orang tak faham. Okay. Nampak Kalau putih atas merah, sama tak putih atas merah? Betul. Orang banyak tak faham macam MACD. Itu yang pentingnya MACD. Okay. Lepas tu, histo tu nak lambang apa sebenarnya? Yang kau tengok tu, yang aku buat merah, pink, hijau, kuning tu. Untuk apa tu? Itu paling penting sebenarnya. Yang banyak orang tak faham. Tak faham. Salam. Macam histo ni, yang hujung merah ni, paling Cakap last dia turun. Esok. Macam ni ya. Paling last dia harga dia turun ni. Senang baru kan. Bukan, salah. Dia lambang kekuatan. Ingat kan kau datang esok. Mana yang cakap? Kata Man dah Mana yang cakap tadi? 3 orang tak esok. Kita 2 hari ni. 3 orang. Mana yang cakap? Saya tak ada apa pun ni. Dalam WhatsApp kripto lah. Kau WhatsApp pun kau tak baca. Ini semua lah. Aduh, kau report kau mana, Din? Telefon WhatsApp ibu. Allah. Kau alasan mesti ada. Betul. Alasan GBK nampak? Telefon saya LCD screen dengan body pun pisah. Macam mana boleh bila? Ada. Kau pun satu hal juga. Macam mana lah boleh jatuh lah, apa lah. Dah baru tukar. Tukar sendiri je kau. Hebat. Technician power ni. Engineer dulu. Beli LCD dekat Shopee. Boleh buat kan ni? Aku lah kau. Boleh. Tengok YouTube je.
Samsung kan? Aku Huawei.